Okey guys. Semalam kita dah settlekan blower aircon bos. Hari ni kita tengok kipas aircon dia depan pula Dia cakap tak hidup. Temperature naik lah apalah Jadinya kita akan buka bumper, kita check lah wiring. Okey, dekat sini ada relay aircon. Kipas ni fan lah. Jadi kita check relay dulu. Kita pindahkan dengan sebelah ni pinjam dulu sebelah. Kita sudah check nampak macam ada masalah lah. Kita try check wiring pula. Dekat sini ada skru 10. Kita kena buka lah. Kiri kanan ada skru 10. Kena hati-hati bos Ini bumper banyak mahal. Tertib mengelakkan cala. Tadi kanan, ini kiri. Kita dah tertib ni lah. Kasih jangan cala. Kalau cala habis. Jadi terus kasih pecah lah. Tadi api sudah ada. Kita tengok body pula. Kita jumping sebelah je lah. Tengok ada body tak. Tak ada. Ada kecil lah. Ada. Apa aku rasa ni soketnya kotor. Soket ni kita bersih-bersihkan dulu dapat. Tengok sini macam tai kita bersih-bersihkan. Wah. Sudah hidup lah. Motor masih hidup. Dah siap semua pasang bumper. Kita dah checking balik semua. Masalah selesai lah. Masalah selesai.